Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak semangat ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan laksanakan latihan bola baling. InsyaAllah hari ini kita akan laksanakan latihan bola baling. Okey, sebelum pada kita buat latihan, terlebih dahulu kita kena warming up. Warming up. Sebab apa nak warming up ni? Tak saya bagi cedera. Awak duk lepas-lepas tengok cabut bahu lepas ni. Okey apa? Sebab apa? Sebab tak betul ni ada orang cabut bahu sungguh ni. Awak lari-lari lepas ni terjadi gini-gini, cramp dan sebagainya. Sebab apa? Tak warming up. Faham? Okey. Jadi ustaz nak, okey, awak depan sikit. Awak kelas mana? Kelas ni Okey. Ikut ustaz Okey. Mula-mula kepala dulu. Okey, bilang sama-sama. 1 Okey, bawah. Semangat sikit. Okey, kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kanan. Okey, tangan. Tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kira laju sikit dengan tenaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada suara pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
Enam. Okey, kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, luar. Okey, belakang. Okey, depan. Okey. Okey. Belakang. Okey, angkat kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, dalam. 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Okey, tarik nafas. Lepas. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Okey, tarik nafas sekali lagi. Tahan. 1, 2, 3. Okey, semua panas dalam badan. Okey, sekarang Ustaz nak awak buat 2 barisan. 1 barisan 7 orang. Boleh? Okey. Okey, bergerak sekarang. Buat 7 barisan. Okey. Mana 7 barisan awak? Okey, angkat tangan atas bahu. Kalau lebih masuk ke situ. Okey, ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awak masuk sini. Okey. Okey, jatuh. Okey, sekarang
Ustaz nak awak hadap kawan awak. Barisan 1 hadap barisan 2. Okey. Okey, sekarang ambil jarak. Ambil jarak, pastikan. Okey, yang ni kekal kat sini. Okey, ambil jarak sana. Awak pergi sana lagi. Barisan hujung sana lagi, sana lagi. Sampai hujung, sampai hujung. Okey, lagi. Lagi. Okey, lagi. Okey, lagi. Pasti awak di sini ya. Okey. Awak sini. Awak sini sikit. Okey, baik. Barisan kanan. Okey, angkat tangan. Barisan kanan Ustaz, angkat tangan. Kanan. Okey. Barisan kiri. Angkat tangan. Okey. Barisan kanan undur 1 langkah. Undur 1 langkah. Okey. Pastikan sama tu. Okey. Belakang lagi. Belakang lagi. Okey. Okey, ambil 1 bola, pegangnya dulu. Ambil 1 bola, pegangnya dulu. Okey, ambil 1 bola, pegang dulu. Okey. Aku suruh pergi kena pegang dulu Okey. Okey, tengok Ustaz. Okey, tengok. Hai. Hello. Hai. Hello. Okey. Hari ni kita nak belajar tentang balingan paras bahu. Balingan apa? Sekali lagi, balingan. Tak semangat lagi, balingan. Okey. Tengok Okey, paras bahu mana bahu kita? Okey, jadi balingan awak paras bahu. Untuk bola baling dia ada balingan paras kepala, paras bahu, paras dada, paras pinggang. Hari ini kita nak belajar balingan paras bahu. Faham? Okey, macam mana nak baling? Baling menggunakan 4 ataupun 3 jari ni saja. Okey, awak pegang dan tolak menggunakan jari awak. Faham Okey. Okey, tahan Okey, yang tahan pegang bola dengan 2 tangan. Yang sambut bola pegang bola dengan 2 tangan. Okey, baling perlahan je. Okey, boleh sambut 1 2 3. Okey, awak pula baling pada dia. Balingan paras bahu. Okey, boleh. Tu cuba baling. Ustaz. Okey. Kalau bola jatuh, ambillah dia. Okey. Okey, kita akan buat balingan paras bahu selama 5 minit. Dengan arahan Ustaz, faham? Okey, kanan baling pada kiri, kiri baling pada kanan pula, faham? Sampai 5 minit, boleh? Okey, 1 2, baling perlahan. Kita bukan nak buat orang ni, kita nak berlatih, faham? Keluar dulu. Okey. 1 2 3. Ni atas ni balik. Paras bahu. Mana bahu? Setakat ni je. Nampak. Okey, buka kaki. Okey. Sekarang baling, buka kaki sikit. Baru aku boleh baling macam ni. Okey, sambut menggunakan 2 tangan, faham?
Okey, berhenti. Okey, sekarang barisan kanan undur 2 langkah lagi. Okey. Mula baling sekarang. Kena kamera Ustaz. Baling molek. Okey, baling biasa je. Kita nak membiasakan lontaran paras bahu. Okey, sekarang berhenti. Okey, berhenti. Okey, barisan rapat balik, menghadap ke hadapan, rapatkan balik. Okey, angkat tangan atas bahu, menghadap Ustaz. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang lebih susah, faham? Yang lebih susah. Okey. Okey, semua ke depan sikit. Okey, depan lagi. Depan. Okey. Sekarang kita nak buat lontaran paras bahu dalam keadaan dinamik. Okey. Hadap Ustaz. Okey, tengok Ustaz. Saya ikut. Belakang. Kekal kat situ. Okey, hadap Ustaz . Okey, angkat tangan atas bahu. Okey, jangan pam bola tu, rosak nanti. Okey. Okey, sekarang turun bahu, turun tangan. Okey. Barisan ni satu langkah ke kiri. Okey, barisan ni satu langkah ke kanan. Okey, sekarang kita nak buat lontaran paras bahu dalam keadaan dinamik. Contoh awak dengan dia kan. Okey. Ustaz akan lepas kepada awak . Okey. Sambut molek lah. Okey. Awak lepas kepada Ustaz pula. Okey. Mari sini, awak mari sini. Okey. Okey. Okey, sampai sini habis. Okey, lepas balik. Okey, habis pergi belakang boleh? Habis pergi belakang boleh? Dah ada pandai. Okey, awak pandai Ustaz. Belakang sekali. Okey. Tunggu. Okey. Pasangan pertama, go. Perlahan-perlahan. Okey, pasangan kedua. Okey, ke belakang. Lambat ni, pasangan kedua lambat ni. Pasangan ketiga awak kena baling ke dia. Awak pastikan dia boleh dapat lah. Boleh. Awak macam ni teammate awak nak baling kepada dia. Belakang. Okey, sila. Okey. Buat lontaran paras bahu. Jangan paras kepala, paras bahu je. Boleh? Paras bahu. Okey. Go. Okey, go. Okey, yang dah siap duduk dalam barisan. Kita nak buat dua kali.
Kalau sempat. Ni bola. Okey, tengok ustaz dengan dia dah. Pegang bola. Okey, selesai. Okey, nampak balingan paras bahu. Okey. Sekarang masuk balik dalam kot. Okey. Di depan. Jalan ke depan. Okey. Okey, biar awak duduk tengah ni kot. Okey, belakang lagi. Sana lagi. Okey, cukup. Okey, sekarang menghadap ustaz. Okey, angkat tangan atas bahu. Belakang sikit. Angkat tangan atas bahu. Betul-betul lah angkat tangan atas bahu. Okey. Okey, sekarang kita nak main satu permainan kecil. Iaitu bola beracun. Tapi okey, dengar dulu. Ustaz tahu awak excited. Okey. Untuk bola beracun ni, ustaz nak yang baling bola ni dia perlu buat lontaran paras bahu saja, faham? Lontaran paras bahu. Okey. Kumpulan kanan angkat tangan. Okey, kiri angkat tangan. Okey. Kiri buat satu bulatan yang besar. Okey, buat kat sini. Okey, semua bola. Okey, semua bola mari hantar kat depan. Okey, kumpulan kanan buat satu bulatan besar. Ni bulatan besar. Sini. Awak sini sikit. Main sini sikit. Okey. Hai. Okey, kita bukan nak main-main ni, kita nak berlatih betul-betul, faham? Okey, main sini sikit. Okey. Okey, biar betul-betul bulat lah, buju ni. Awak belakang sikit. Okey. Lepas tangan. Okey, undur 5 langkah ke belakang. Okey. 2 langkah ke depan. Okey, kumpulan yang tak buat bulatan masuk ke dalam. Okey, baik. Okey, sekarang kita akan buat lontaran paras bahu dalam permainan kecil iaitu bola beracun. Okey, jadi yang kat luar dia baling kepada orang kat dalam. Kalau orang dalam ni dia terkena bola, dia tersingkir dan dia kena keluar. Okey. Kalau orang kat dalam ni dia kena bola, dia kena keluar. Okey, so yang keluar buat barisan kat luar. Pegang, tak boleh pegang. Kena lari daripada bola ni, faham? Okey. Dengan syarat jangan keluar daripada hai. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Awak dalam keluar. Syekh. Awak dalam keluar. Luar, okey. Awak dalam, semua dalam, okey. Okey. Jadi sekarang jangan keluar daripada bulatan. Okey, faham? Okey. Okey, boleh baling dengan syarat lontaran paras bau. Okey. Ambil bola. Okey, tersingkir. Okey, yang tersingkir mari sini. Okey, duduk sini. Paras bau, okey. Okey, tersingkir sini. Asyad. Okey, tersingkir duduk. Kat luar.
Okey, tersingkir duduk. Okey, paras bahu. Lontaran paras bahu macam mana? Lontaran paras bahu. Sekejap. Awak lontar macam mana? Paras bahu. Depan ni. Duduk. Tak apa, duduk. Okey, paras bahu. Lontaran paras bahu. Gitu. Awak tersingkir dah. Tersingkir sini. Okey, yang tersingkir sini. Awak sini. Depan ni. Lepas selesai ni. Awak habis dah masih jawab. Kita selesaikan bola baling dulu. Okey, berhenti sekejap. Berapa orang tak tersingkir lagi? 1, 2, okey. Kita selesaikan dua ni, okey. Balingnya paras bahu, okey. Ambil bola. Okey, tersingkir. Okey, last. Okey, pas bola. Okey, dengar dulu. Okey, kumpulan yang duduk dalam tadi buat bulatan pula. Kumpulan yang duduk luar masuk dalam. Okey, mana yang duduk luar dia? Okey, buat bulatan. Mana lagi yang duduk luar ni? Bola macam sini. Okey, awak luar ni, kau dalam? Dalam. Okey. Rapat. Awak belah luar. Okey, main sini sikit. Okey, lepas. Okey, undur 5 langkah. Okey, kumpulan luar ni masuk dalam. Okey, main bola. Okey. Kumpulan dalam angkat tangan. Kumpulan luar angkat tangan. Mana luar? Awak luar tak? Mari sini sikit. Okey, lontaran paras bahu. Okey, macam mana paras bahu? Macam? Okey. Paras bahu. Mana paras bahu?
Okey, jangan keluar pada bulatan. Okey. Yang tersingkir duduk. Tersingkir duduk. Duduk. Okey, yang tersingkir duduk. Okey, yang tersingkir keluar. Tersingkir keluar. Oh, kelas mana? Kelas ni. Tersingkir. Okey. Duduk sini. Okey, duduk. Okey. Okey, stop. Okey, kumpulan luar angkat tangan. Okey, buat bulatan balik. Okey, buat bulatan. Kita kecilkan bulatan sikit. Okey, mana bulatan? Kumpulan luar mana? Okey. Okey. Okey, lepas tangan. Okey, ingat kumpulan dalam, awak jangan keluar pada bulatan ni. Kalau tak macam mana orang nak lepas awak, bang. Okey. Okey, hai. Hai. Okey, kumpulan luar undur 3 langkah. Okey, undur 2 langkah lagi. Okey, undur 2 langkah lagi. Dalam sikit. Masuk lagi. Duduk. Abang duduk. Okey, 1, 2, 3. Okey, keluar sila duduk kat luar. Okey, duduk. Yang tersingkir duduk. Okey, yang tak tersingkir berapa lagi? Angkat tangan yang tak 4, okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, tersingkir duduk. Okey, tinggal berapa lagi? 4. 3, okey, 3. Okey, lontaran paras bahu. Okey, tersingkir. 2. Okey, 2. Okey, duduk. Yang tersingkir duduk. Okey. Main bola. Oh, main bola. Okey, semua buat 4 barisan. Macam awal-awal ni. Kita nak cooling down. Okey, belakang sikit. Awak seorang masuk barisan ni. Okey, 1, 2. Okey, 4 orang satu barisan. Masuk. Okey. Awak belakang. Awak masuk sini. Okey. Okey, angkat tangan atas bahu. Okey, jatuh. Okey, pastikan ada jarak. Okey, angkat tangan. Pastikan ada jarak. Okey, jatuh. Awak sini. Okey, awak belakang sikit. Okey, kita nak cooling down boleh? Okey, kita cooling down sikit boleh? Okey, start pada kaki. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Okey, bilang sama-sama. Okey.
Satu. Kuat sikit, tak dengar ni. Okey. Okey, bala. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Okey, sini rapat sikit. Okey. Hari ni kita belajar pasal apa? Bola baling. Tadi kita belajar buat apa? Lontaran paras bahu. Macam mana nak lontar? Menggunakan 4 atau 3 jari. Okey. Okey, dia ada berapa lontaran semua? Lontaran paras kepala. Lepas tu lontaran paras lontaran paras dada. Lontaran paras pinggang. Hari ni kita belajar lontaran paras bahu. Okey. Jadi Ustaz nak awak berlatih lah kat rumah, boleh? Berlatih kalau ada bola ke, ada kuning kacang pun boleh kot kita guna untuk berlatih. Boleh? Okey, jadi itu saja untuk kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.